saya dah meninggal. Dia pun tak bawa saya pun. Lepas tu cik, saya kecil-kecil kan. Masa tu musim leg stick. Saya pun leg stick lah. Leg stick, saya lepas. Piu! Aduh! Weh, kau jaga sikit tau. Weh, Mana ada? ini cerita bukan betul-betul duduk diam situ. Jangan menyampuk. Sama-sama. Bang, minta maaf. Dia menghayati saya bercerita tu. Saya ni suka main-main kan. Saya stick sana, leg stick sini, leg stick sana. Satu brother tu kan, Mai. Budak, boleh tolong tak? Saya kata boleh kan. Dia pun buat kat saya satu kertas tu kan. Dia gulung kan. Saya pun ambil lah kertas yang digulung tu macam guli. Saya pun leg stick lah. Leg stick. Lek, kau sana. Mana aku? Tapi sebelum leg stick tu, dia bagi kat saya alamat. Saya pun leg stick. Siu! Masuk rumah kawan tu. Habis tu dia bagi alamat lagi. Oh tak boleh, kena dah bawah. Bung! Kan? Habis tu, brother tu kan, dia suka dekat saya duduk leg stick sana, leg stick sini. Ni kan macam kerja postman lah. Lebih kurang je postman lah. Tak apa benda yang kau hantar tu. Kau tak tahu apa benda tu. Aku tak tahu lah, aku tak ambil tahu hal orang lah. Aku ni jujur kan, aku leg stick. Dia bagi aku duit. Sekali aku leg stick, dia bagi aku 100. Aku leg stick lagi. Naik lagi 200. Aku leg stick lagi. Bau. Dia bagi aku 1000. Stick je. Betul. Satu hari tu kan, dia bagi kat saya alamat. Dekat alamat sekian. Aku pun pergi lah. Pi. Satu awet sudah standby tau. Aku tengok alamak, awet lah. Alamak, cium betul ya. Sempat ke dia tu? Aku nak lipstick ni. Tiba-tiba aku tak jadi lipstick. Pasal apa pula? Dia buat kat aku macam ni. Aku pun Dia panggil kau tu? Dia panggil aku. Aku pun pergi rumah dia selama lah. So, dia tutup pintu, degang. Aku takut tau. Dia ajak kau masuk? Dia ajak aku masuk dalam rumah. Alamak, untung kau. Ini dah melakukan Ni dah melakukan dua kesalahan ni. Cerita Yang pertama mengisap dadah, yang keduanya bahaluat. Dengar dulu saya cerita. Relax, Encik. Tengah panas ni. Ha. Cerita. Cik, lepas tu kan cik, dia suruh saya pergi belakang. Alamak. Aku pun pergi belakang lah buka. Aku pun buka. Ha? Buka. Kamu buka apa? Kasut bodoh.